kecil-kecil dulu, apabila mula-mula sedar tentang perbezaan yang ada dengan orang lain. Ketika saya dah boleh berfikir, saya nampak perbezaan diri saya. Saya sendiri sedar kenapa saya ni berbeza dengan adik-beradik saya yang lain. Saya dulu, Yainan, saya selalu tanya dengan mak saya masa kecil, "Mak, kenapa saya lahir macam ni?" Apa jawapan mak? Mak tak ada jawapan. Mak cakap, "Syukur, ini anugerah daripada Allah. Kau kena sabar." Itu kan. Ketika itu, kita pun tak faham. Kita pun rasa macam betul ke? Tapi ketika itu saya merasakan macam saya takkan boleh bersekolah seperti kakak dan abang saya. Saya pun susah untuk berdikari macam adik saya. Tapi alhamdulillah lah, ketika itu saya dikurniakan mak ayah yang very strong, mak ayah yang positif, mak ayah yang kuat semangat, dan paling penting adalah mak ayah yang tak malu. Dikurniakan anak yang kelainan upaya macam saya, yang nampak dari segi fizikalnya kan. Macam mana ayah saya ni nak ubah persepsi diri saya ni daripada seorang yang pemalu kepada seorang yang mungkin terima anugerah yang Allah bagi kepada saya adalah mula-mula dia hantar saya ke sekolah PDK. Pemulihan dalam komuniti lah, di bawah JKM lah kan. So dekat PDK inilah saya mengenal kehidupan yang sebenar. Yang sebenarnya sebelum ni saya merasakan diri saya yang paling banyak kekurangan. Tapi bila saya masuk ke sekolah PDK ni, kawan-kawan saya yang kelainan upaya yang lain, saya nampak dia lebih banyak lagi kekurangan daripada saya. Saat situlah timbulnya rasa syukur pada diri saya dan rasa nak membina jati diri untuk ada keyakinan dirilah.